Dia tanyalah, mana orang paling pandai sekali? Orang kampung dia tunjuk dekat rahib. Dan kebiasaannya orang kampung memang akan terpesona dengan orang yang suka ibadat. Dia memang akan terpesona. Tengok orang kaki ibadat. Masya Allah. Engkau sekarang dah alim ya. Kan? Nampak? Kawan kita dulu merapu, reput, macam-macam benda dia buat. Kita pun tengok dia ni, dia ni memang kalau meninggal ni susah ni. Tengok dia jadi baik, dia sembahyang. Sembahyang tak tinggal, puasa rajin, puasa sunat. Ajak makan, jom pergi makan yuk. Puasa. Masya Allah, puasa. Puasa apa ni? Isnin Khamis. Hari ni hari Rabu. Cik kan? Oh, hari Rabu lupa lah. Contoh kan? Punya rajin dia puasa tu. Sampai terlupa hari. Kita pun tengok dia, Masya Allah. Hang sekarang alim bukan alim, saleh. Tapi masyarakat yang macam tu. Tengok orang baik sikit. Alim Alim dengan saleh beza. Bukan semua orang saleh itu alim. Dan bukan semua orang alim itu pun saleh. Kan? Ada orang saleh tapi dia tak alim. Ada orang alim tapi tak saleh. Yang bagus, dia alim dan dia saleh. Ada orang saleh tapi dia tak alim, dia saleh. Duduk kat masjid, ibadat, sembahyang tak tinggal, puasa rajin. Tapi orang tanya apa pun, saya tak tahu, kita tanya ustaz. Nampak? Nampak Ramai je. Tapi ada tak orang alim yang tak saleh? Ada. Pandai ilmu. Tapi malas. Pun ada juga. Sebab itu dalam perawi-perawi hadis ni, ada perawi-perawi hadis yang memang saleh, tapi riwayatnya dhaif. Ada. Kan orang pernah tanya Imam Malik. Imam Malik ni dia orang yang suka memilih guru. Dia tak akan riwayat daripada orang yang dhaif. Ada perawi, ada ulama-ulama hadis yang riwayat an kull. Yarwi an kulli sinf minar rijal. Dia boleh riwayat pada semua. Tak kira lah sahih ke dhaif ke, dia riwayat semua. Koranglah pilih. Dia kata koranglah saring. Tapi ada jenis perawi, ada jenis ulama hadis yang dia betul-betul jaga. Imam Malik antaranya, Yahya Al-Qattan umpamanya. Ini di antara tokoh-tokoh hadis yang memilih guru. Dia takkan riwayat daripada orang yang dhaif. Tiba-tiba Imam Malik pergi riwayat daripada Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Abdul Karim ialah orang yang lemah dalam hadis. Orang yang lemah. Imam Malik terkenal orang yang tak mau dengar perawi dhaif ni. Imam Malik kata apa? Aku jumpa adraktu inda hadhihi al-asatin akthar min 30 rajulan kullu wahid minhum yaqul qala Rasulullah qala Rasulullah. Kama qala Imam Malik kata aku jumpa dekat tiang-tiang Masjid Nabawi ni lebih daripada 30 orang. Saya ingat 30 ke 70 disebut. Tapi ramai aku jumpa dekat tiang-tiang Masjid Nabawi ni, setiap daripada mereka menyebutkan Nabi bersabda, fama akhadtu minhum, aku tak riwayat pun hadis daripada mereka. Wa inna ahadahum law iktumina ala baiti malil muslimin lakana aminah. Imam Malik kata, setiap satu daripada mereka ni, setiap seorang daripada mereka ni, kalau disuruh untuk jaga Baitul Mal, mereka amanah. Maksudnya orang baik. Yang duduk kat masjid ni, yang duk baca hadis Nabi dekat masjid zaman Imam Malik tu, kalau disuruh jaga Baitul Mal, mereka ni orang yang amanah, mereka orang baik. Tapi aku tak riwayat pun daripada mereka. Kenapa? Li'annahum laisu min ashabi hadha sya'an, kata Imam Malik. Kerana mereka bukan jago dalam ilmu ini. Mereka bukan jago dalam ilmu ni. Kat universiti pun sama. Ada kawan-kawan kita saleh baik. Kan? Saleh baik. Tapi bila exam kita markah tinggi pada dia lagi. Kita pun tengok kita. Aku tengok aku ibadat banyak lagi pada kau, macam markah kau banyak. Kita pun tenangkan jiwa dia. Markah yang sebenarnya di akhirat nanti. Kan? Jadi ada manusia yang seperti itu. Kan?
Ada manusia yang pandai, tapi dia tak saleh. Yang lebih dahsyat, dia bukan hanya tak saleh, tapi dia taleh. Dia menggunakan ilmu dia untuk kejahatan. Yang tu lagi dahsyat lah. Okey. Kan? Tapi, insya-Allah lah, mudah-mudahan kita semua tidak menjadi jahat lah, walaupun Allah Ta'ala berikan kita sedikit ilmu. Naik GTR tak apa. Tapi dengan duit sendiri, ataupun kereta kawan. Jangan curi duit derma. Fadullah ala rahib. Jadi orang tunjuk kat dia rahib. Dia pun tengok. Dia dah bunuh 99 orang. Kalau orang kampung kata tu orang pandai, dia pun pergilah tanya. Dia kata, ini orang pandai lah ni. Ramai cakap dia orang pandai. Dia pun pergi tanya. Dia kata, fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa. Dia pergi dekat rahib ni, dia pergi dekat kaki ibadat ni. Kaki ibadat ni duk berzikir, duk beribadat dengan Tuhan apa semua. Dia pun tanya, dia kata, dia dah bunuh 99 orang. Fahallahu min taubah? Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Kan? Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Dia macam lapik sikit soalan tu. Dia tak kata dia. Dia kata innahu, sesungguhnya seseorang, sesungguhnya ada satu orang dah bunuh 99 orang. Fahallahu min taubah? Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Ini disebut oleh para ulama. Dia kata, kalau kita nak tanya dengan seseorang, sebenarnya kita boleh sebut. Tapi afdal untuk kita sitir. Afdal untuk kita tutup. Kita guna kata ganti nama orang, kata ganti nama ghaib. Kata ganti nama yang supaya orang tak tahu kita yang buat benda tu. Kerana Allah Ta'ala tak galakkan kita buka keaiban sendiri. Kan? Dia dah bunuh 99 orang. Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Faqala rahib, ahli ibadat ni kata, tak ada. Ahli ibadat ni pun buat pandai. Dia ilmu tak ada. Tapi orang tanya dia kan. Ini pun satu kesalahan juga ni. Kalau dah tak tahu, sebutlah tak tahu. Sama jugalah macam dalam soalan lagi. Kalau ada tanya apa, saya tak tahu, saya akan jawab saya tak tahu. Kalau tak ingat, saya jawab saya tak ingat. Jangan buat pandai. Kalau kita salah jawab, bahaya. Jadi buat pandai jawab. Tak ada. Sebab apa tak ada? Berdasarkan apa yang dia rasa. Rasa-rasa tak bolehlah agama ni. Akal-akalan ni, akal digunakan untuk memahami perintah syarak. Tapi akal semata-mata tidak boleh berdiri untuk membawa hukum syar'i. Kalau akal semata boleh fikir hukum syarak, Quran tak payah ada, hadis tak payah ada. Lakana ad-din kulluhu bil aql, lakana asfala khuf aula bil mashi. Min adna atau kama qala. Min a'la. Kalaulah kata agama ni dengan akal-akalan semata-mata, dah tentulah bawah khuf lebih utama untuk kita sapu berbanding atas. Sebab bawah tu lagi kotor daripada atas. Kan kita belajar kan sapu atas khuf dalam kuliah yang lepas. So, tapi dia orang yang tak biasa dengan maksiat. Orang yang memang saleh, orang yang biasa bercampur dengan circle dia je. Tak pernah bercampur pun dengan circle-circle toksik ni. Jadi dia pun jawablah, kau ni teruk betul 99 orang yang kau tanya tentang 99 orang yang dia dah bunuh. Memang tak ada ruang taubat lah. Kan? Kalau meninggal memang tak ada ruang nak taubat. Neraka teruslah tempatnya. Dia jawab macam tu. Jadi kawan yang bertanya ni, dia dengar je jawapan tu, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dia bunuh yang jawab ni. Cukupkan 100. Alang-alang 99 tak boleh taubat, cukupkan 100. Dia fikir macam tu lah kan. Paling tidak ada rekod. 99, satu je lagi nak 100. Aku cukupkan 100 dengan hang lah. Terbunuhlah rahib ni. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia dah cukup 100, dia kata, ya aku ni macam mana nak taubat ni? Dia tanya lagi kat orang. Mana orang yang paling alim yang aku nak tanya lagi? Fadulla ala rajulin alim. Kali ni orang tunjuk kat dia seorang lelaki yang alim. Betul-betul orang yang ada ilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafs. Lalu dia pun tanya dekat orang yang alim ni.
Dia tanya dekat orang yang alim ni. Ada satu orang telah bunuh 100 nyawa. Fahallahu min taubah. Adakah ruang untuk dia bertaubat? Tengok macam mana cara orang alim jawab. Naam. Dia kata ya. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang boleh halang antara dia dengan taubat? Ini cara orang alim jawab. Kan kalau kita ikut akal kita macam pelik. 99 tadi kata tak boleh. Cukup 1 boleh pula taubat. Tapi sebenarnya masa 99 tadi pun boleh juga. Cuma dia pergi jumpa salah guru. Kan? Dia pergi tanya kat guru yang salah. Yang tak layak pun jadi guru. Maka jawapan yang diberi itu salah dari sudut agama. Kan? Jadi orang ni dah dapat jawapan yang betul. Siap. Tok Syekh ni tanya lagi. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang boleh halang dia dengan taubat? Dia boleh taubat. Berapa banyak dia bunuh pun tak kisah. Bukan nak merendahkan perbuatan bunuh tu, tetapi nak membesarkan ruang untuk bertaubat tu. Boleh faham Bila kita baca satu-satu dalil, kita kena faham konteks. Kita kena faham tujuan penceritaan. Apa maksud tujuan penceritaan? Tujuan penceritaan di sini ialah nak membesarkan ruang taubat. Tapi bukan nak meringankan dosa. Dosa adalah dosa. Dosa kita kena takut. Tapi kalau dah terjebak dengan satu dosa, kena baca hadis yang seperti ini. Kalau sebelum buat, jangan ambil pengajaran, oh maksudnya saya belum bunuh orang lagi, jadi bolehlah saya. No. Dosa adalah dosa. Kena baca hadis yang... So, bila baca hadis, kita kena baca hadis targhib wa tarhib. Targhib dan tarhib ini penting. Ada khauf dan raja. Takut terhadap dosa dan raja, pengharapan kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Kan? Bukan bermakna, oh maksudnya lepas ni kita nak buat macam mana Ustaz? Kita nak kena bunuh 100 orang, lepas tu taubat ke macam mana? Tak payah. Dia ni dah terjebak. Kita tak payah. Kalau dia pun Allah Ta'ala boleh ampun, apatah lagi kita. Itu kita kena baca dengan cara yang macam tu. Okey.